Tapi cikgu lelaki kita tak say dah. Okey. Untuk kabinet settle dah. Okey. Selain daripada buat kabinet, okey, kita ada juga buat part time ni. Untuk wiring ni. Okey, wiring ni kita nak perhabis dulu ni dengan CCTV. Tapi boleh lagi untuk 2-3 orang cikgu tu, sebab disebabkan cuti sekolah ni kan untuk cikgu lah kan. Untuk lain tu CP-CP boleh, tapi kan untuk cikgu disebabkan cuti sekolah. So PL dah tak kisah area mana dah. Tapi cikgu lelaki kita tak say dah. Sebab susah sikit, susah nak, bukan susah apa dah, sebab dari segi kita nak close lah, close customer tu dah. Okey. Lepas tu cikgu dah masuk dah. CCTV ada beberapa lagi. Dalam store ada lagi dah. Dalam store ada lagi. Tapi biar kita lagi dah. Okey. Wiring ada lagi 10. Ini boleh pakai dah. Okey. Wiring CCTV. Muncul dah. Okey, janji jual. Okey, untuk rumah ni package dia 30,000. Okey. Siap kitchen, body block box, pintu jaminan dah. Okey. Lepas tu siap dengan SPC. Yang ni tebal dia 4mm dah. 4mm. So, okey, untuk yang ni kita ada freebie dah. Okey, siap. Lampu dekat bawah, downlight pun free game. Okey. So, mana lagi yang kita buat? Okey. Ni flooring ni sampai sini. Okey, ada dekat dalam ni. Okey, dalam ni. Okey. So yang ni sekali juga. Sepanjang 12 kaki guys. Untuk yang ni sambilan ni. Ni sambilan, sos ada. Okey, sambilan. So untuk wiring terbuka untuk cikgu. Okey, so ada juga di sini. Okey. Di sini wardrobe Yang ni wardrobe. So area mana lagi kita nak pergi? Boleh komen dekat bawah. Seluruh Semenanjung kita cover. Janji jual again. Okay.